Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanakem tachahau. Saya Suman Siwam. Hari ini ingin membangkitkan ataupun menjelaskan isu yang baru-baru ini jadi viral. Ya, isu yang penting untuk kita bincangkan mengikut landasan undang-undang. Bukan semata-matanya penghinaan ataupun sindiran sahaja. Sebab baru-baru ini berkaitan dengan koil Hindu itu ya, yang diviralkan dapat tanah, ya, dapat pampasan daripada Jekyll dan pelbagai isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli politik. Apa yang saya nak bangkitkan di sini dan apa yang saya nak memberi penjelasan dekat sini, saya tidak nak perbandingan agama ke ataupun apa-apa masalah berkaitan agama untuk ataupun melukakan hati-hati sahabat saya yang beragama Hindu. Tapi di sini apa yang saya nak nyatakan, hari ini bila kita lihat, ya, ini adalah masalah agama. Tetapi ada golongan-golongan ini, dia kaitkan dengan bangsa. Seperti mana bangsa Tamil. Ya, ini agama dengan bangsa ini dua perkara yang berbeza. Dia tidak sama sekali. Sebab dari segi adat dan budaya, tidak sama sekali. Ya. Sebab Hindu itu agama. Tamil itu bangsa. Seperti saya Tamil Muslim. Ya, Tamil Muslim. Sebab apa? Azalinya ada juga orang Tamil ini lahirnya di Islam, ya, ataupun ada juga orang Tamil ini lahirnya dia sebagai seorang Kristian, ya, dan ada juga orang lahirnya sebagai pagan ataupun dikatakan animisme. Jadi di sini apa yang saya nak bangkitkan, jangan samakan isu agama Hindu dengan bangsa Tamil. Tidak ada kaitan langsung. Kalau kamu nak memperjuangkan agama ataupun nak memberikan pendapat berlandaskan agama, jangan gunakan nama bangsa. Sebab bangsa ini tidak ada kaitan dengan agama ini. Ya, macam saya sendiri pun saya mengaku saya ini Tamil Muslim. Faham tak? Tamil yang orang berbangsa Tamil yang beragama Islam. Seperti itu jugalah kawan-kawan Hindu pun perlu menyatakan. Bila kamu katakan kamu ini Hindu dan berbangsa Tamil, katakan Tamil Hindu. Ataupun kalau kamu Kristian, Tamil Kristian. Sebab bila mana kamu samakan bangsa dengan agama, ya, benda ini akan jadi masalah pada kawan-kawan yang bukan India dan China. Sebab apa? Ini akan memberi satu pandangan orang India ini confirm Hindu. Tidak ada istilah begitu, ya. Itu adalah pendapat ataupun penganutan masing-masing. Kita tidak menghalang pun. Dan bila mana isu-isu yang berkaitan dengan tanah-tanah koil ini terjadi, ya, di situ banyak persoalan diperbincangkan. Hari ini saya tengok di Facebook ada satu grup sudah untuk membongkarkan koil-koil yang dibuat di tempat yang tidak sah ataupun tempat-tempat orang. Boleh dikatakan tanah yang ada pemilik. Ya, bila katakan tanah haram, marah pula dia. Tanah yang ada pemilik, tanah yang ada tuannya. Apa yang kita bangkitkan, apa yang kita perjelaskan, ya, pendapat kita ini begini. Kamu nak buat koil, buatlah tempat yang bermaruah. Sebab apa? Kamu nak memertabatkan agama kamu. Takkanlah kamu nak buat di tepi jalan, tepi longkang, di jeram, ya, di gua, di bawah pokok, ya, di tempat sampah-sampah. Kan kamu nak memertabatkan agama, kamu yang perlu mengaturkan supaya orang tidak memandang rendah. Hari ini bila benda-benda ini terjadi, orang lain melihat perkara ini, ya. Buat koil itu tidak ada masalah. Saya tak pernah tengok lagi orang ni membantah buat koil. Tapi banyak-banyak koil itu untuk apa? Untuk apa banyak-banyak koil itu di setiap negeri? Ya, setiap sudut perlu koil kan? Di hospital ada koil, di tepi jalan ada koil. Itu tidak menghalang kebebasan beragama. Malaysia ini tidak menindas orang, ya, untuk beragama. Tetapi kamu yang buat masalah, bila kamu yang timbulkan masalah, orang memberikan satu pandangan, pendapat, kamu pula kata orang tu rasis, orang tu pengkhianat, orang ni tidak faham isu. Ini bukan pasal faham tak faham pasal isu. Kamu sendiri sebagai umat ataupun orang Hindu sendiri boleh melihat di serata tempat ada koil ini. Ya, di bus stop lama, asal ada tempat kosong buat koil. Apa tujuan koil kamu itu? Jadi yang besar-besar tu untuk apa? Saya bukan nak mengkritik. Tapi ini adalah realiti. Kamu perlu terima hakikat. Orang bukan membantah kamu buat koil di tempat kamu ataupun tanah kamu sendiri. Orang membantah ialah kerana kamu membuat koil ini di tempat-tempat yang ada pemilik.
ya, tempat-tempat kerajaan, tanah kerajaan, ya. Ini yang jadi masalah. Jadi saya harap semua faham, jangan samakan ya bangsa dengan agama, dua benda yang berbeza. Ya, sebab apa? Orang marah India keseluruhan. Jadi orang yang India Muslim ini macam manalah dia nak kena hadap juga masalah agama. Orang yang orang Tamil yang Islam ini dia perlu menghadapkan masalah Hindu kamu. Orang Tamil Kristian itu perlu menghadap masalah kamu. Kamu perlu menyatakan pendirian kamu dalam isu ini berkaitan macam mana? Berkaitan agama ataupun bangsa. Saya tengok ini bukan masalah bangsa. Tapi bila mana bangsa yang India saja yang mempertahankan, jadi di situ ada banyak persoalan. Kamu perlu jelaskan. Sebab apa ramai yang menggunakan bangsa ini atas dasar politik. Ya, ataupun atas dasar kepentingan. Kalau kamu mabuk koil, tidak ada masalah. Buatlah banyak mana pun. Tapi perlu ya di tempat-tempat yang ada kelulusan, ya, tempat-tempat yang bukan pemilik, bukan ada tuannya, ya, itu barulah adil, ya, itu barulah adil sebab kita mahukan kedaulatan undang-undang ini sama rata pada semua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daripada saya, Suman Siwam.